Belum selesaikan masalah kera ni. Di luar. Dalam tak apa. Di luar. Sementara kita tertajuk kera ni, di kawasan Parlimen ni pun makin banyak kera. Di luar di sana ni, di luar, dia dah masuk ke dalam kawasan kita. Jadi di kawasan rumah Dewan Speaker Dewan Rakyat pun sama, Dewan Negara pun sama, di luar pun sama, tembak tak boleh kena charge. Saya nak cadangkan usaha pemandulan ni dipercepatkan. Kita mandulkan kera-kera ni sama ada vaksin, makanan ataupun injection, whatever it is, supaya ianya lebih human lah daripada kita membunuh. Sebab kita tangkap di kawasan A, dia lepas kawasan B. Selesai masalah kawasan A, masalah kawasan B tak selesai. Jadi saya harap khususnya di kawasan Parlimen, tolong selesaikan masalah kera ni. Di luar, dalam tak apa, di luar.